Tips yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, anda kena jalankan pemasaran. Tak kisah pemasaran anda nak buat ini, pemasaran berbayar ataupun pemasaran organik, percuma. Zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak platform untuk anda promote. Ini anda boleh list. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, platform yang baru iaitu Thread. Thread, T-H-R-E-A-D. Platform di bawah company meta.com. Apa platform tu? Kita fokus untuk menulis dan berkongsi. Kalau kita ada website tuan-tuan dan puan-puan, orang boleh daripada hasil perkongsian kita tulis tadi, orang masuk dekat Thread, orang masuk klik dekat link bio kita dekat Thread, masuk dalam website, kemudian website kita tu pula dah jual produk digital. Website kita dah jual produk digital, dan di situ adalah jualan itu berlaku. Dapat? Jadi platform pertama adalah anda fokus kepada menulis berkongsi di platform Thread. Tulis, tak perlu buat video, tak perlu buat video, tak perlu susah-susah edit, anda just tulis, letak gambar. Senang saja. Share knowledge dekat Thread. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh share dekat platform video. Sama ada Facebook, Instagram ataupun TikTok. Kalau Facebook dan Instagram, anda boleh share dekat Reels. R-E-E-L-S. Reels. Platform di bawah Meta, mereka ada sediakan untuk kita buat short video seperti di TikTok, iaitu Instagram Reels dan Facebook Reels. Jelas tak? Tadi Thread, yang kedua adalah Reels. So yang Reels ini fokus untuk anda share video pendek macam TikTok, share video pendek, dan macam mana video pendek ini boleh FYP dan akhirnya boleh convert sale. Okey? Dapat tak semua? Dapat tak untuk 2 tips? Dan yang ketiga, kalau anda nak sharing santai-santai, tidak menjual sangat, anda boleh gunakan video TikTok. Video TikTok bagus untuk video yang berkongsi, educate, berkongsi knowledge, berkongsi info, berserta educate. Macam saya lah ni, educate dekat TikTok. Tu antara platform yang sangat bagus untuk anda dapat crowd dan akhirnya boleh dapat traffic yang tinggi masuk dalam website anda dan akhirnya boleh convert jualan. Jelas? Yang pertama Thread, yang kedua Instagram dan Facebook Reels, dan yang ketiga TikTok. Dapat? 3 benda ni, anda fokus sini je. Anda fokus kat sini, tips dia anda nak sukses senang saja, konsisten. Anda nak sukses senangnya konsisten. Tapi kalau anda tak nak tunjuk muka, nak macam saya, tuan, macam mana tuan boleh naik? Takkan tiba-tiba tuan terus dapat nama. Saya guna paid ads. Kalau macam saya guna ads. Saya run ads. Cuma sekarang dah ada banyak cabang. Anda boleh guna kaedah yang free ataupun anda boleh guna kaedah berbayar. Macam saya guna kaedah ads berbayar, run ads. So cara saya run ads senang. Saya spend hari ni sale. Saya spend hari ni katakanlah 600. Saya dapat sale 3,000. Contoh. Spend 600 sale 3,000. Saya dapatlah profit ataupun income harian saya dalam berapa? 2,400. Contoh macam tu. Okey, dengan menjual produk digital. Produk digital anda tak perlu nak post barang. Orang beli terus beli kat website. Dah senang, sangat senang. Banyak tak kena spend untuk ads? Bergantung. Kalau anda tengah spend tu, kos dia murah. Contoh anda spend RM10, sale dapat RM70. Murah tak kos dia? Spend RM10, dah dapat satu purchase, dah dapat RM70 anda punya sale. So RM70 tolak RM10, anda dapat profit RM60. Spend RM10, anda dapat profit ataupun income RM60. So bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, murah sangat.
Jadi takkan anda nak RM70 saja setiap hari. Mestilah bagusnya iklan berbayar ni, paid advertising, dia boleh scalable dan dia murah. Kalau anda nak keluarkan iklan berbayar dekat TV, dekat surat khabar, saya pernah masukkan iklan dekat surat khabar, dekat majalah. Majalah ini diedar dekat satu Melaka masa tu. Okey. Bagaimana majalah ni disend, dihantar dekat rumah ke rumah. Untuk 20,000 tak silap saya. 20,000 majalah. Saya ambil page atas sikit dia dalam suku daripada page muka penuh tu, suku je saya ambil. Kos dia 2,000 lebih. Okey, tak silap saya, kos dia 2,000 lebih. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan, anda boleh spend ikut berapa kemampuan anda. Anda nak spend berapa? RM10, RM60. Tetapi kalau murah, anda boleh scale iklan tu. Boleh scalekan iklan agar anda dapat sale yang lebih tinggi.